Buat telur dadah, cara resipi dekat kedai tom yum dia punya telur dadah lain sikit. Jadi aku cuba buat telur dadah yang mungkin hampir sama dengan resipi kedai tom yum. Okey, ini ramuan untuk telur dadah ya. Ini telur dadah cara saya, cili padi dah potong. Ini bawang merah dah diiris. Okey, tambah sedikit ini resipi serbuk ayam. Kalau dekat kedai tom yum dia pakai sos ikan, tapi saya tak ada sos ikan. Ini resipi saya lah. Saya tambah sedikit serbuk ayam. Untuk sebiji telur tambah sikit sajalah, tak payah banyak. Okey, lepas tu garam secukup rasa. Okey. Ini lagi satu bahan penting. Ini pun boleh dikatakan bahan rahsia, tepung jagung. Okey.